tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang berkati oleh Allah. Kita berada pada hadis yang ke-21, hadis tentang istiqamah. Hadis tentang istiqamah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahul Muslim. Daripada Abu Amru atau dikatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata, ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku satu perkataan mengenai Islam, di mana aku tidak bertanyakan kepada seorang pun melainkan kepada kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian hendaklah kamu beristiqamah dengannya. Riwayat daripada Muslim. Kita baca sama-sama. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim rawahul Muslim. Daripada Abu Amru dikatakan Abu Amrah. Jadi salih ala Sayyidina Muhammad. Imam Muslim dia salih ala Sayyidina Muhammad, sama ada Abu Amri, Amri ataupun Abu Amrah nama dia, macam itulah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu dengan adab dia, maka dia letak kedua-dua nama. Sebab dia rasa mungkin Abu Amri ataupun mungkin Abu Amrah, macam tu. Dia dapat pun dua nama tu, maka dia pilih dua-dua nama sekali. Supaya apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya dia beradab dengan ilmu dia tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nama dia apa? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku satu perkataan mengenai Islam, di mana aku tak bertanya kepada seorang pun melainkan kepada kamu. Cerita daripada satu hari, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni dia pergi jumpa Rasulullah dan minta nasihat. Ini merupakan amalan para sahabat. Subhanallah, salli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni tak pernah terlepas daripada dia panggil masalli ala sayyidina Muhammad, kekusutan dalam perjalanan hidup. Ada saja kadang-kadang dia punya obstacle dalam hidup kita. Kita akan berjumpa dengan halangan-halangan, kadang-kadang masalah-masalah. Subhanallah. Cumanya tuan-tuan, kita ni masalli ala sayyidina Muhammad, kita terlalu jauh daripada agama. Kita jauh daripada agama. Kita tak nampak solution tu dalam agama. Salih ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita selalu duk cari penyelesaian ikut akal kita. Ikut akal kita. Dan selalunya akal tak akan boleh untuk menyelesaikan masalah. Salih ala sayyidina Muhammad. Kita akan cari dulu kawan-kawan kita, kita akan cari dulu apa semua. Allah ni kita tak last sekali. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, kalau dia ada kekusutan dalam hidup ataupun peluang dia berjumpa Rasulullah, mesti dia akan sama ada minta Rasulullah nasihatkan dia supaya boleh selesai masalah dia, ataupun kalau tak ada masalah pun dia akan saja minta nasihat daripada Rasulullah. Dan amalan ni berterusan daripada selepas wafatnya Rasulullah. Terdapat asar, hadis-hadis asar daripada para sahabat yang menceritakan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah pun melazimi untuk berjumpa dengan para sahabat Rasulullah untuk bertanyakan kepada nasihat, minta nasihat. Kita pun kena buat macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk kat sini, selalu alim ulama' mai dekat sini, kecuali saya lah. Selalulah subhanallah alim ulama' mai duduk dekat sini tuan-tuan. Subhanallah, saya duduk sana pun tumpang berkat duduk 4 ulama' ni. Salih ala sayyidina. Tuan-tuan, ulama' sebut macam mana para sahabat duk buat.
Para sahabat kalau berjumpa Rasulullah, dia akan salih ala Sayyidina Muhammad, sama ada minta Rasulullah doakan dia, atau meminta nasihat daripada Rasulullah, atau di kalangan sahabat minta Rasulullah tolong semayang dekat di rumah dia, salih ala Sayyidina Muhammad, supaya berkat daripada tempat semayang Rasulullah jadi berkat kepada rumah tangga dia, salih ala Sayyidina Muhammad, atau minta Rasulullah tolong doakan anak-anak dia. Jadi ulama bagi guideline dekat kita. Kalaulah kita berjumpa dengan alim ulama yang soleh, yang baik, yang subhanallah tuan-tuan, yang sangat dekat dengan Allah, jangan lupa untuk buat 2-3 benda ni. Yang pertama, kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, bertanyakan kepadanya soalan. Tanya soalan. Yang pertamanya, subhanallah, ajak dia datang ke rumah. Tu. Ni kalaulah rumah kita berdekatan lah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam yang para sahabat duk buat. Tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tuan-tuan akan jumpa masjid qiblatain, masjid 2 qiblat. Masuk dalam tu pergi duk cari 2 mihrab pula. Ingat ada mihrab belah ni, mihrab dulu kan 2 qiblat. Bukan 2 qiblat maksudnya dalam masjid tu orang sembahyang 2 arah. Tak, masjid tu berlaku subhanallah berubah arah qiblat. Daripada Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis, berubah ke Masjidil Haram. Dan itu berlaku ketika Nabi SAW sedang sembahyang di rumah seorang sahabat. Sebab sahabat biasa kalau nampak Rasulullah lalu, dia akan panggil Rasulullah untuk sembahyang di rumah dia. Sebab nak keberkatan solat Rasulullah SAW di rumah dia. Maka panggil Rasulullah sembahyang, waktu itulah turun perintah berubah arah kiblat daripada Masjidil Haram, daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Dan tengah sembahyang tu Nabi turn dia panggil apa? 180 daripada sini ke sana kan, 360 pusing balik kan, 180 degree. Maksudnya dia menghadap ke sini, Nabi twist, pusing menghadap ke belakang, menghadap ke arah Masjidil Haram waktu itu, dan diikuti oleh para sahabat. Itu rumah sahabat. Ada seorang sahabat jumpa Rasulullah, jemput Rasulullah pergi ke rumah. Ya Rasulullah, tolong datang ke rumah saya. Nak minta Rasulullah tolong sembahyang 2 rakaat di dalam rumah saya, salih Ahmad, supaya tempat tu saya boleh jadikan tempat sembahyang saya. Jadi tempat masjid dia dalam rumah dia. Subhanallah. Tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke rumah dia. Rasulullah tanya dia, dekat mana yang kamu nak jadikan tempat sembahyang tu? Lalu dia tunjuk satu tempat tu, Rasulullah pergi sembahyang kat situ, dan di situ dia jadikan masjid lah rumah dia. Ini kata ulama, tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam Sahih Bukhari. Ini kata ulama, subhanallah, apa yang diamalkan oleh para sahabat ialah dijadikan satu ruang dalam rumah tu sebagai tempat solat. Kita ni ada, tuan-tuan sekalian, subhanallah, tempat paling istimewa dalam rumah kita apa dia? Tempat mana? Mengaku pilah, angguk-angguk pilah, tuan-tuan, TV besar lah rumah. Masuk-masuk itulah tempat paling istimewa dalam rumah kita ni. Subhanallah, ada TV satu, ada pokok bunga kiri kanan, ada sofa, ada kapet paling besar lah, subhanallah, ada aircon lagi, tuan-tuan. Satu yang miss out, tuan-tuan sekalian, yang selalu menumpang merata ialah tempat semayang. Saya tumpang depan TV, dan depan TV dia semayang tu, subhanallah. Pasal apa? Pasal bola. Mana? Takut miss lagi, subhanallah, lagi skor pada hampas dia dah depan TV. Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, kadang semayang numpang dekat bilik apa ni, bilik tidur, kadang tumpang semayang dekat ni, kadang tumpang semayang. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak pernah letak semayang tu sebagai satu benda eksklusif dalam hidup. Tuan faham tak ni masalah macam mana? Ini masya-Allah Rabbi, tuan-tuan tengok betapa kita double standard sungguh dengan agama. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Salih asy-syamad. Nabi kata apa, tuan-tuan? Salih ala Allah sebut dalam Quran apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku, subhanallah. Maksud dia Allah mula dengan nafi dulu. Kalau tak kerana ni aku tak jadi kamu seorang pun. Kalau tak kerana ni aku tak jadi kamu seorang pun. Kerana apa ni jadikan kamu ni? Melainkan untuk ibadat dekat aku dulu. Yang ni sebab ni yang jadikan kamu ni, subhanallah. Tapi yang ibadat selalu kita tak last. Tak payah cari tempat semayang lah, tuan-tuan. Nak cari tempat wuduk pun tak ada kat rumah kita ni. Betul tak? Tak ajak pergi rumah lagi saya. Nak ambil wuduk kat mana? Tu Ustaz, itu pipe ayak, pipe apa? Pipe shower. Yang ni pipe jamban. Yang ni pipe basuh washing machine. Yang ni pipe basuh kereta. Yang ni pipe misalnya sama apa ni, siram pokok bunga. Yang ni pipe, semua pipe ada tujuan dia. Mana pipe wuduk? Pipe wuduk tumpang pipe basuh kereta. Pipe wuduk tumpang pipe basuh baju. Pipe wuduk. Apa faham dah saya duduk cerita apa ni? Sungguh tak ni? Tak angguk tu, tak mengaku tu, subhanallah. Sungguh sebab semayang less priority dalam hidup kita.
Sedangkan Allah jadikan kita luar ibadat masa tu. Subhanallah. Itu yang jadi isu bila kita duk cerita pasal wuduk dalam jamban macam mana. Pasal apa nak tanya pasal wuduk dalam jamban? Pasal apa kita nak tanya wuduk dalam jamban tu macam mana? Apa hukum orang wuduk dalam jamban? Pasal apa nak tanya? Pasal kita duk wuduk dalam jamban. Pasal apa kita wuduk dalam jamban? Sebab paip tu duduk dalam jamban. Pasal apa paip duduk dalam jamban? Itu bukan paip wuduk, itu paip jamban. Faham tak ni? Letiak tengah hari ni pada muka. Buat apa? Satu ruang untuk dia semayang. Di situ tempat suami semayang, di situ tempat anak-anak semayang, di situ kadang-kadang bangkit untuk semayang berjemaah, kadang-kadang bangkit qiyamul lail semayang anak isteri dekat situ. Di situlah tempat dia menangis mengadu kepada Allah. Di situ ada sejadah yang sering basah disebabkan tangisan-tangisan dia. Dan para sahabat nak keberkatan itu ialah dengan para sahabat panggil Rasulullah untuk semayang di tempat tu, dan tempat tu dijadikan sebagai tempat semayang. Hebat. Hebat. Kita dah tak ada Rasulullah, Rasulullah dah wafat, jauh daripada kita. Subhanallah. Kita mengharapkan kehadiran Rasulullah selalu ke rumah kita. Tuan-tuan musalli alaihi wasallam, selalu doa mudah-mudahan Rasulullah ziarah mai rumah kita selalu. Subhanallah. Tuan-tuan musalli alaihi wasallam Muhammad. Yang ada dengan kita alim ulama. Jadi subhanallah, antara cara yang kita boleh tiru daripada perbuatan para sahabat ialah apa? Ajak alim ulama mai ke rumah kita, dan jangan sia-siakan kehadiran ulama di rumah kita. Buat apa? Ustaz, ambil sejadah tak ke dia? Kalau dia ulama, dia faham. Faham? Kalau dia ulama, kalau dia orang tok guru, dia faham pasal apa bagi sejadah. Sebab dia baca hadis Rasulullah SAW sering bersemayang di rumah sahabat untuk keberkatan tempat nombor semua. Maka subhanallah tuan-tuan, dia pun nak semayang dekat mana? Semayang dekat sini. Tapi masalah kita tuan-tuan, tahun ni TV, tahun ni ada apa ni, poster kuda lawan lari, tahun ni ada ni, tahun ni ada ni. So tak tahu nak semayang kat mana. Subhanallah dan sekalian Rasulullah. Jadi jadikan satu tempat khas dalam rumah kita tu, satu ruang untuk kita ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah. Nampak sejadah kat situ, ustaz tolong semayang kat sini. Mudah-mudahan berkat semayang dia tu. Semayang dia beza dengan semayang kita. Faham dia? Dengan khusyuknya, dengan doanya, dengan dekatnya dia dengan Allah sebagainya. Yang kedua, bila dia duduk rumah kita tuan-tuan musalli asmat, jangan lupa untuk buka soalan. Tanya aja apa soalan, walaupun soalan yang bodoh-bodoh, kata guru saya. Sebab apa? Sebab bila dia buka soalan, bila kita bertanya soalan, maka dia akan membuka majlis. Buka majlis ni tuan-tuan dengan apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian dia menjawab soalan kita. Bila dia menjawab soalan tuan-tuan, maka waktu tu berlakulah satu benda yang dia panggil raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Sebab apa? Sebab tuan-tuan waktu tu subhanallah berhimpun berapa orang mendengar kalam-kalam, menyebut takbir, menyebut tahlil, berselawat kepada Nabi SAW. Dia panggil majlis zikir ataupun majlis ilmu. Idza marartum birriyadil jannah farta'u, kalau kamu melintas di satu tempat yang namanya ar-riyadul jannah, duduk, kata Nabi SAW. Sehingga ma'aril jannah ya Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Al-majalisul aim fi riwayatin al-majalisul zikr, majlis ilmu ataupun majlis zikir. Kata Nabi SAW lagi subhanallah, bila duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan melebarkan sayapnya sampai ke langit dunia dan memohon keampunan kepada orang yang duduk dekat alam tu. Maka waktu tu berubahlah rumah kita menjadi taman daripada taman syurga Allah yang dihadiri oleh para malaikat. Tengok seorang saja guru main rumah kita, impact dia sangat besar. Kemudian yang ketiga buat apa tuan-tuan? Musalli ala sayyidina Muhammad, minta doa. Minta dia doakan kita dan keluarga kita. Subhanallah. Tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, minta dia doakan anak kita, panggil ni anak saya ni, yang ni tolong doakan dekat dia. Ustaz Ismail, ni anak saya ni tolong doa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia dekat dengan Allah, mudah-mudahan doa dia Allah terima. Yang ketiga tuan-tuan, yang berikutnya subhanallah, minta apa tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad, minta nasihat. Ini macam para sahabat selalu duk buat. Semua yang saya sebut ni tuan-tuan subhanallah merupakan amalan para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah sering panggil, sahabat sering panggil Rasulullah ke rumah dia. Rasulullah, sahabat sering panggil musalli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah untuk apa, bertanya soalan, minta nasihat, berdoa kepadanya. Subhanallah. Ini tuan-tuan subhanallah yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah, dan kita boleh lakukan yang sama kepada musalli ala sayyidina Muhammad, alim ulama yang duduk di sekitar kita. Musalli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Ni kalau untuk guru main masjid dekat rumah kita tuan-tuan, bawa pergi kedai mamak. Tu yang makin duk berkat kedai mamak sampai tukar nama berkat.
Restoran berkat, subhanallah. Makin maju, subhanallah. Pasal apa? Tutup guru duk makan. Kita tak mau grab keberkatan tu. Buat mai ke rumah kita, subhanallah. Nah, salli ala Syekh Muhammad. Ini yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia buat apa? Dia ajak dia pergi jumpa Rasulullah dan minta nasihat daripada Rasulullah. Kata dia, qulli fil Islam qaulan. Tolonglah ceritakan kepada aku, tunjukkan kepada aku satu perkataan, kata dia, subhanallah. Salli ala Syekh Muhammad, mengenai Islam yang mana katanya la as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang soalan ni aku tak payah tanya dah kepada orang lain selain daripada kamu ya Rasulullah. Ini cerita dia, kalau Rasulullah jawab ni saya tak payah tanya orang lain dah. Kira jawab ni kemas elok dah, faham dah, subhanallah, macam tu. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku satu benda yang jangan panjang sangat, mudah-mudah untuk aku amal saja, macam tu. Salih alaihi wasallam. Rasulullah nasihat dekat dia. Ada seorang juga, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, tolong nasihatkan kepada aku Rasulullah. Tu nasihat dekat aku. Rasulullah kata apa? La taghdab, jangan marah. Salih alaihi Muhammad. Bersama dengan Sufyan, ceritakan kepada aku ya Rasulullah satu benda, satu perkataan yang kalau kamu beritahu dekat aku perkataan ni, aku tak payah tanya dah kepada orang-orang lain dah. Salih alaihi Muhammad. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu berimanlah kepada Allah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Kamu ucap, kata kamu beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu beristiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah dengan ucapan yang kamu sebut tadi ni. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, hadis ini merupakan al-jawami'ul kalim. Mikrofon ni dulu sedap. Bila ni dia macam dia slow sikit. Boleh ajar pergi kuat sikit tak? Kan macam mana kan? Saya kena tak dia depan mulut saya baru dia. Kalau jauh sikit dia dah tak bunyi dah. Nampak? Selalunya kalau tak kat sini dia boleh tarik. Bila tak kat depan ni sikit dia akan dia penat sikit. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, hadis ini merupakan al-jawami'ul kalim. Al-jawami'ul kalim ini ialah satu perkataan yang pendek tapi sangat besar nilainya di sisi agama. Satu perkataan yang pendek yang mampu disyarahkan sepanjang-panjangnya dipanggil al-jawami'ul kalim. Nah, ni better sikit kot. Tak apa. Satu perkataan yang pendek daripada Rasulullah tapi orang mampu syarah banyak benda hukum yang orang boleh ambil daripada itu, maksud al-jawami'ul kalim. Ini kehebatan Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW dia bukan bercakap ikut nafsu dia. Nabi SAW akan bercakap daripada wahyu daripada Allah. Dan Allah bercakap, dan perkataan Allah ni bukan satu benda yang sia-sia. Mesti ada benda yang boleh disyarahkan dan yang boleh dikeluarkan hukum daripadanya. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik. Erti istiqamah. Apa maksud istiqamah? Sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian hendaklah kamu istiqamah dengannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, qur rabbi Allah thumma istaqim. Ucapkanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqamahlah. Itu hadis yang satu lagi. Dan diambil pula daripada firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqimu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap di atas jalan yang betul, yakni beristiqamah, dan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tak baik kepada kamu, serta janganlah kamu berduka cita. Firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqimu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka tetap teguh beristiqamah di jalan Allah, di jalan yang betul dengan perakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Aqaf ayat 13. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata mengenai tafsir kemudian mereka beristiqamah, katanya mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Begitu juga dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berkata mereka tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Begitu juga beliau berkata kemudian mereka beristiqamah dengan keyakinan bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Subhanallah. Apa maksud istiqamah dalam ayat ni ataupun dalam pesanan Nabi SAW? Istiqamah dalam pesanan Nabi SAW ini ialah salli ala Sayyidina Muhammad, kita beriman sungguh-sungguh, kita memperakui akan keimanan kita kepada Allah. Beriman kepada Allah ni macam mana? Kita meyakini bahawa Allah memerhatikan kita pada setiap waktu dan ketika atas setiap perbuatan kita. Sehinggakan subhanallah bukan setakat itu, sehinggakan subhanallah bukan setakat Allah memperhatikan perbuatan kita yang zahir, sampai ke hati kita Allah tengok. Subhanallah. Summa masalli assalam innallaha yanzuru ila suwarikum wala asarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tak melihat kepada jasad kamu, rupa parah kamu, Allah melihat kepada hati-hati kamu. Allah melihat sampai ke hati. Sampai waktu satu ketika subhanallah, nak cerita dalam satu riwayat salli ala Sayyidina Muhammad, waktu manusia sedang beratur untuk pergi dihisab di depan Allah, ni masing-masing bawa buku amalan masing-masing yang punya amalan-amalan yang sangat hebat dah. Tiba-tiba Allah kata orang ni neraka, orang ni syurga, orang ni neraka, orang ni syurga, orang ni neraka. Malaikat terpinga-pinga. Malaikat kata subhanallah, ya Allah, kami menyaksikan perbuatan baik mereka, kami mencatat perbuatan-perbuatan baik mereka, ya Allah, mereka ni orang yang baik, mereka soleh. Kata Allah, kamu hanya melihat zahir mereka, sedangkan aku menilai hati-hati mereka. Subhanallah. Cerita dia tuan-tuan, kita ni iman sungguh-sungguh kepada Allah. Iman atas apa? Atas benda apa yang kita buat pun Allah sedang melihat. Seorang kan duduk ramai-ramai kan, waktu duduk depan orang kan, waktu duduk seorang-seorang kan, Allah akan menilai dan Allah akan memerhati. Bukan setakat perbuatan zahir kita buat, sampai ke hati Allah tengok. Subhanallah. Dan kita juga meyakini bahawa Allah akan memberikan balasan atas setiap apa yang kita buat. Subhanallah. Orang yang buat baik akan dapat pahala kebajikan yang akan memberatkan timbangan amal di sebelah kanan. Orang yang buat jahat akan memberatkan timbangan kiri dia, yang akan menyebabkan masuk neraka. Dia yakin sungguh-sungguh. Dan subhanallah, dia meyakini bahawa tidak ada satu sumber pun yang dia dapat ini melainkan dia daripada Allah. Tuan-tuan subhanallah, dapat kaya daripada Allah, dapat makan daripada Allah, dapat sihat daripada Allah, dapat sakit pun daripada Allah, dapat miskin pun daripada Allah. Apa saja yang kita buat subhanallah, apa yang ada pada kita semua sumber dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Subhanallah. Ini beriman kepada Allah. Dan bukan setakat tu beriman, yang susahnya ialah istiqamah. Yang susah dia apa? Nak istiqamah tu susah. Tuan-tuan, bila kita main mengaji, cerita kita lah ni, termasuk saya lah. Sebab tu Allah kata wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan ni akan beri manfaat kepada orang beriman. Tuan-tuan main mengaji, bila dengar ustaz duk ceramah, ustaz duk cerita ni, kita semangat nak buat ibadat. Semangat nak buat ibadat. Mulalah tuan-tuan bangkit tahajud, subhanallah, baca Quran. Pasal apa? Pasal dapat peringatan. Maksud waktu tu dekat dengan Allah ni. Istiqamah ni apa? Dengar ke, tak dengar ke, lepas tu pergi kuliah ke, tak pergi kuliah ke, duduk sini ke, duduk sana ke, tetap dengan amalan tu istiqamah. Saya nak tanya tuan-tuan, sirih-sirih ni, sungguh-sungguh ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat ke lagu tu? Ni hari ni dengar semangat ni, subhanallah, masalah semangat tuan-tuan, oh sembahyang, tahajud apa semua, pi masya-Allah Rabbi tuan-tuan, pi duduk kat sana, pi duduk kat sini, rasa-rasa boleh dekat tak ni? 3-4 hari tak dengar, tuan-tuan tengok melelong balik. Lepas tu dengar pula subhanallah, naik balik, buat pula. Lepas tu lama tak dengar pula, melelong balik. Betul tuan-tuan? Ni yang susah dia apa? Istiqamah. Nak buat mula tu mudah tak? Mudah insya-Allah. Nak istiqamah tu susah. Faham tuan-tuan? Itu cerita amalan. Sama juga cerita takut kita kepada Allah. Bila kita dengar, bila kita tengok sesuatu jadi pada kawan-kawan kita, bila kita tengok ada kemalangan, bila kita tengok kawan kita mati, bila kita tengok ni, bila ada orang peringat kita takut neraka lagu ni, neraka macam tu, neraka macam ni, kita pun jadi takut. Waktu tu kita meninggalkan maksiat.
Tapi ada ketika bila kita duduk seorang-seorang, bila kita duduk jauh-jauh daripada orang, waktu kita duduk di hotel, waktu kita ada internet, waktu kita apa, waktu tu kita mula melakukan maksiat balik. Pasal apa? Pasal nak dengar, nak takut tu boleh, tapi nak istiqamah tu susah. Tapi ada seorang je tuan-tuan, saya nak sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang yang saya sangat kagum. Saya sangat kagum. Cukup istiqamah. Tuan-tuan tahu siapa? Orang Sokok. Orang Sokok ni dia punya kelebihan. Saya tahu sini, saya berani sebut ni pasal sini tak ada orang Sokok, saya tahu. Tahu yang saya confirm. Di sini masya-Allah, saya pergi merata tempat tuan-tuan, tang ni yang paling hebat sekali. Siapa pun tak Sokok dah, syok. Dia macam dia gelak tu kan. Orang Sokok ni tuan-tuan, dia punya banyak kelebihan. Yang risau hari ni saya nak puji orang Sokok. Yang pertama dia tuan-tuan, kelebihan dia tuan-tuan, dia panggil ukhuwah. Tak ukhuwah. Ukhuwah ni tuan-tuan dia persahabatan. Dengan orang kenal ke orang tak kenal dia sama je. Kita subhanallah tuan-tuan, orang kenal ni insya-Allah lah, kalau dia tengah makan nasi lemak dia offer kat kita, nasi lemak kan? Kan? Kalau tak kenal dia nak offer tak? Tak. Dia silakan. Tapi rokok dia offer. Rokok? Oh, ni subhanallah kenal ke? Tak kenal subhanallah. Pasal apa? Ukhuwah. Yang kedua tuan-tuan, masa Ahmad tuan-tuan, kelebihan orang Sokok ni apa tuan-tuan? Dia panggil masa Ahmad mahabbah. Tahu mahabbah? Kasih sayang. Kasih sayang. Ada lighter tak? Lighter tak ada. Cium muka. Mahabbah. Cium, subhanallah. Allah Rabbi tuan-tuan. Tengok tak kenal pun cium. Oh, Masya Allah Rabbi tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, istiqamah. Yang itulah tajuk dia, istiqamah. Angkat tapi lah, apa pun naik pilah cukai banyak mana pun kan sekalian masalah sebab dia kata jom, istiqamah tu ada kepada orang yang masalah al-Sayyid Mokok ni. Tak ada orang sini alhamdulillah. Baik, masa berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau telah membaca ayat ini di atas mimbar. Sesungguhnya mereka yang mengatakan pemeliharaan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah dengannya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, mereka beristiqamah dengan mentaatinya dan mereka tidak menipu daya sebagaimana lagak seekor musang. Musang ni tuan-tuan dia tipu. Depan dia buat bagus, belakang dia tangkap ayam kan. Jadi orang musalli alaihi istiqamah ni macam mana? Depan orang bersama, belakang orang bersama. Dia mentaati Allah sungguh-sungguh taat, subhanallah. Dia meyakini bahawa Allah memelihara dia. Depan orang pun sama keadaan itu, belakang orang pun sama keadaannya. Ini orang istiqamah dia panggil, subhanallah. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Nabi kata, buat amal. Bukan tunggu banyak wala sedikit. Sebab amal yang dikasih oleh Allah ialah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Kalau tuan-tuan boleh jagalah ni, untuk semayang witir, saya tak boleh buat lebih Ustaz. Saya takat satu rakaat tu je witir. Saya tak boleh buat lebih, walaupun ulama sebut makruh saja duk maintain satu, tapi takat tu saya mampu Ustaz. Maka buatlah. Satu duk maintain satu. Berapa tahun duk satu ni? 8 tahun. Ada istiqamah sungguh. Tuan-tuan masalih ala syahmat. Kalau tuan-tuan boleh maintain selepas daripada mayang zuhur ni lagi 2 rakaat je. Nabi SAW sebut, man hafidha, siapa yang menjaga 4 rakaat, 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka haramallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasad daripada neraka. Dia kata, memang teringin nak buat Ustaz, tapi saya lepas takat 2 je Ustaz. Lepas 2 tu berasa macam melekat dekat punggung dengan tak boleh nak bangkit dah, subhanallah. Kalau tuan-tuan boleh buat 2 tu pun buatlah, subhanallah. Faham tak ni? Dan kalau dia boleh lekat, istiqamah dia panggil. Tuan-tuan, kadang-kadang kita perasan, dulu kita boleh baca Quran 1 muka sehari. Lah ni tak boleh buat. Maksudnya dulu boleh istiqamah, lah tak boleh. Sedangkan amalan, kalau dulu boleh buat, lah pun boleh buat. Apa masalah dia? Kalau dulu boleh buat 2 rakaat tahajud, dulu boleh buat. Lah tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Kalau dulu boleh buat, lah ni pun sepatutnya boleh buat juga. Tapi pasal apa tak boleh buat? Sebab kita mula meninggalkannya pada satu ketika dulu. Mula tinggal itu bukan sebab saja nak tinggal. Ada aja benda yang menyebabkan kita tertinggal. Mungkin kita duk buat 2 rakaat, tiba-tiba kita pergi outstation mana-mana, menyebabkan 2-3 hari tu kita tak buat tahajud. Balik-balik tu kita dah hilang, kita dah
Pasal apa? Ada sebab yang menyebabkan kita tertinggal. Kalian faham tak? Kita dulu duk baca Quran, elok-elok dah sehari satu muka. Tiba-tiba kita pergi obsession kan, kita ada urusan kita yang menyebabkan kita tak mampu nak baca satu muka tu. Tuan-tuan, sebab tu ulama kata cara nak bagi lekat balik ialah qada amalan yang kita duk biasa buat tu. Kalau kita tak sempat buat, 1-2 hari tak sempat buat, jangan tinggal terus walaupun benda tu sunat. Kita tiap hari duk bangkit tahajud. Tiba-tiba pergi obsession 3 hari, seminggu duk ada dekat manakah tuan-tuan sekalian untuk kita buat pergi kursus. Memang kita faham letih kadang kursus balik pukul 11-12 malam, kita pun bangkit main subuh tu pun dah berasa hebat sangat, ada kawan kita terus ruyuk macam tu kan. Kita subhanallah bangkit main subuh tu pun dahsyat sangat dah, kita letih, kita pun faham. Tapi seminggu tu tuan-tuan, jangan lupa nanti selepas daripada zuhur ke waktu-waktu mana kau tuan-tuan buat balik qada balik tahajud tu. Sebab apa ni? Sebab nak bagi dia lekat. Dia tak mau jadi hilang sia-sia. Antara sebab kehilangan amalan-amalan yang kita dah istiqamah dulu ni ialah kita mula meninggalkan dan kita tak bother about it. Faham tak? Akhirnya menyebab apa? Akhirnya menyebab kita langsung tertinggal. Sebab tu Imam Nawawi tulis dalam kitab Al-Azkar, kalau tertinggal satu benda jangan lupa qada. Tertinggal amalan sunat jangan lupa qada. Kamu tertinggal amalan sunat pada waktu kamu sibuk, qada katanya, subhanallah. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak qada ni, kamu akan mula meninggalkan amalan tersebut walaupun kamu tak sibuk. Dia apa? Tak ambil berat cerita dia. Nak istiqamah bukan senang. Nah? Baik, masalah ala Sayyidina Muhammad. Al-Qushayri berkata istiqamah adalah salah satu daripada darjat yang menunjukkan kesempurnaan segala urusan. Kewujudan istiqamah adalah menyebabkan terhasil kebaikan-kebaikan dan ketertibannya. Barang siapa tidak beristiqamah dalam urusan dan amalannya, maka sia-sia sajalah usaha dia. Sungguhlah, Masya Allah. Tuan-tuan ingat dulu waktu mula-mula kita nak bagi lekat tahajud dulu bukan senang. Faham tak? Kita lah cerita dulu, ya Allah, tahajud tak pernah tinggal. Subhanallah, 2 rakaat je, 2 rakaat maintain. Nak dapat 2 rakaat ni mujahadah daripada kita tak biasa buat. Betul tak? Daripada tak biasa buat, tiba-tiba nak bangkit 2 rakaat tahajud. Dulu bukan tak biasa. Dulu subuh pun 7.30 kan. Tiba-tiba nak buat tahajud. Nak dapat tahajud tu bukan senang. Dapat tahajud setahun, 2 tahun kita duk maintain tahajud. Tiba-tiba sekarang ni kita dah tak buat dah. Maksud dia, yang susah payah dulu jadi sia-sia macam tu je. Sia-sia. Sebab fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira di hujung. Berapa ramai dulu orang sembahyang, baca Quran, hebat, pergi masjid, Masya Allah, Rabbi, tuan-tuan mengaji sakan. Sekarang ni tuan-tuan, apa pun tak buat dah. Tiba-tiba mati dalam keadaan dia tak buat apa, sedangkan dulu dia buat dah. Maksud dia, usaha dulu yang bersungguh-sungguh tu jadi sia-sia macam tu je, subhan. Faham tak? Tu pentingnya istiqamah. Salih Azimah. Istiqamah hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang kuat himmah dia, kuat pendirian. Salih Alaihi Muhammad. Justru dia merupakan kebebasan daripada segala kebiasaan, pemisahan diri daripada segala adat dan resam, dan berdiri di hadapan Allah dengan membenarkan segala janji dan menunaikan segala perintahnya. Al-Washiti berkata, istiqamah adalah salah satu ciri dengan kewujudannya sempurnalah segala kebaikan dan kebajikan. Ibnu Rajab Hambali berkata pula, istiqamah adalah menempuh satu jalan yang lurus. Ia adalah agama yang teguh tanpa penyelewengan ke kiri dan ke kanan. Ia merangkumi semua perbuatan taat, sama ada zahir maupun yang batin, dan meninggalkan seluruh larangan. Maka jadilah wasiat ini mencakupi daripada segala ciri kebaikan kesemuanya. Subhanallah muslimat. Naam salli ala Muhammad. Pun begitu kata ulama. Kata ulama, tidak mesti ada kekurangan dalam istiqamah. Ulama pun faham, Allah pun faham kita ni macam mana. Nak istiqamah sungguh-sungguh, kadang-kadang mesti ada lag dah. Faham tak? Istiqamah ni tuan-tuan bukan satu benda yang senang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak jaga sampai ke akhir tu bukan senang. Sebab tu ada ulama sallallahu alaihi Muhammad dalam kitab sallallahu alaihi Muhammad, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia cerita ada ulama dia ni kuat ibadat, ahli abid, tapi sampai satu tahap dia rasa malas nak buat ibadat. Standard bukan setakat kita, ulama pun sama, ahli abid pun sama, ada sampai tahap dia rasa malas. Lalu apa dia buat tuan-tuan untuk mengelak daripada malas dia tu? Dia korek satu liang dalam rumah dia, liang kubur.
Dia korek siap-siap dalam kubur kat dalam rumah dia. Tuan-tuan mana buat gitu? Buatlah. Ada kawan saya dia beli batu nisan siap-siap tak di rumah dia. Buah nama siap, tarikh tak ada. Tuan-tuan mana buat? Tak berani ya. Nak bagi wasiat pun tak berani nak sebut. Nanti kalau saya mati apa, nak sebut yang tu pun tak berani. Sagi apa? Sagi esok masuk dalam Facebook kata apa? Semalam dia baru sebut yang ni. Dia takut betul lah. Dia takut, subhanallah. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Ada ya Allah Rabbi sallallahu alaihi. Tapi ulama ni dia korek liang dekat rumah dia. Sebab apa? Sebab bila sampai satu bab, sampai waktu dia letih dengan ibadat, dia tak larat dengan ibadat, maka waktu tu dia akan turun baring dekat liang. Dia baring kat liang tu dengan kain kafan dia, dia baring. Dia kata, ni kalaulah aku betul duduk waktu ni, apa yang akan aku minta? Kalau aku duduk waktu ni betul-betul aku duduk dalam keadaan ni, apa yang akan aku minta? Aku akan minta untuk bangun dan sembahyang 2 rakaat. Waktu tu aku akan minta untuk bangun untuk berzikir. Waktu tu aku nak minta untuk bangun untuk tahajud. Dia tepuk dada dia. Dia kata, "Hei, kamu ni masih hidup, kamu masih ada nikmat ni. Bangkit, tunggu apa lagi?" Maka dia akan bangkit untuk ibadat. Dia sebut, tuan-tuan, kamu lihatlah ke kuburan sana tu. Nu ada orang dalam kubur tu merayu merintih kepada Allah, nak bangkit ke dunia hanya nak sebut satu subhanallah je. Kalau subhanallah ini boleh mengampunkan dosa-dosa ni. Nu ada dalam kubur nu merayu merintih minta pada Allah, nak sembahyang 1 rakaat pun tak apa dah. Kalau 1 rakaat ini akan mengangkat darjat dia. Tapi tak boleh dah tuan-tuan sekalian. Nak cerita tuan-tuan nak buat ibadat waktu hidup ni lah. Tuan-tuan nak baca Quran waktu hidup ni lah. Tuan-tuan nak bangkit qiyamul lail waktu hidup ni lah. Tuan-tuan nak buat ibadat apa pun, nak sembahyang sunat kan, nak apa, nak letih dengan ibadat waktu hidup ni lah. Masuk dalam kubur tak ada lah. Masuk dalam kubur tak payah baca Quran dah. Masuk dalam kubur tak payah zikir dah. Masuk dalam kubur tak payah apa dah. Inilah waktu dia, inilah waktu dia. Sebab tu tuan-tuan, maksimumkan sungguh-sungguh sekadar yang kita mampu. Buat sungguh-sungguh setakat yang kita mampu nak buat, tuan-tuan semua. Pasal apa? Ini peluang yang Allah bagi dekat kita. Nak istiqamah tu susah. Sebab ada time kita akan drop, ada time kita akan malas. Sebab tu Nabi suruh apa? Pergi dengar kuliah. Selalu beringat kuliah. Sebab kuliah selalu bagi kita semangat. Dengar peringatan selalu kita bagi semangat. Bila kita tak dengar peringatan, kita akan melelong, kita akan jauh balik daripada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Justru istiqamah itu adalah darjat paling tinggi dalam kesempurnaan makrifat, hal ehwal, kejurnian hati dan perkataan dan perbuatan, pembersihan akidah dan perbuatan bid'ah dan kesesatan. Maka sesungguhnya insan tidak akan mencapai istiqamah dengan sebenar-benarnya, melainkan salli ala sayyidina Muhammad, tidak mesti akan mengalami kekurangan dalam mencapai keistiqamahan ini. Dalil yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah kamu tetap teguh beristiqamah atas jalan yang betul dan lurus, serta pohonkanlah kepadanya supaya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Kita buat istiqamah, tapi jangan lupa minta ampun. Pasal apa? Sebab dalam kita berjuang untuk istiqamah tu pun kadang-kadang kita lemah. Kita akan melakukan kesilapan. Itu sifat manusia. Sebab tu Allah kata apa? Fastaghfir lahu, minta ampun. Minta ampun atas kelemahan kita. Oleh yang demikian, perintah untuk minta ampun adalah untuk menampung segala kekurangan dan taubat serta kembali kepada istiqamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tutiqu. Beristiqamahlah dan kamu tidak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh istiqamahlah, tapi kamu susah nak buat, kamu takkan mampu buat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, saddidu wa qaribu, beristiqamahlah dan hampirkanlah diri kamu. Buat sungguh-sungguh nak bagi dekat. As-saddad bermaksud hakikat istiqamah. Ia adalah terhasil daripada segenap perkataan, amalan dan maksud sebagaimana yang melontarkan anak panah kepada sasaran lalu mengenainya. Istiqamah ni ada berapa? Yang pertama, istiqamah hati. Istiqamah hati ni ialah untuk sentiasa istiqamah dengan makrifah Allah, kenal Allah dan meyakini sungguh-sungguh nak jaga supaya dia tak goyah walaupun sedikit sampai ke akhir hayat. Istiqamah hati. Yang kedua, istiqamah lisan. Istiqamah lisan ni nak jaga lidah ni supaya tak tergelincir. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkataan-perkataan, ingatlah pesanan daripada satu riwayat. Ada orang yang duduk terawang-awang di neraka 70 tahun, terawang-awang di neraka. Ada orang terawang-awang di neraka. Ni kesan daripada satu perkataan yang keluar pada mulut dia.
Istiqamah jaga, susah benda nak jaga lisan ni, subhanallah. Kemudian masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dan masalli ala sayyidina Muhammad, dua istiqamah tu, istiqamah yang pertama istiqamah hati, dan yang kedua istiqamah daripada lisan. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan sedikit penjelasan mengenai istiqamah ini menjadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaflah salah dan silap, InsyaAllah. Dan masalli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di jalan agama ni sehingga ke akhir hayat kita. Allah istiqamahkan kita untuk beribadat kepada Allah ni sehingga ke akhir hayat kita. Istiqamah kita untuk main majlis ilmu ni sehingga ke akhir hayat kita. Istiqamah kita ni masalli ala sayyidina dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah ni sehingga ke akhir hayat kita. Istiqamah akan iman dan Islam sampai ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan hasil daripada istiqamah itu Allah nilai, dan Allah akan memasukkan kita ke syurga Allah bighairi hisab, tanpa tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat kita ada membuat jualan buku tulisan Ustaz Ahmad Dusuki, insya-Allah Syah dekat luar tu, Mau'izah Hasanah, cerita tentang masalah ala sayyidina malam pertama di barzakh, kupasan daripada kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan juga tuan-tuan boleh tengok dekat sini masalah ala sayyidina Muhammad ada package umrah. Kalau tuan-tuan masalah ala sayyidina Muhammad teringin nak pergi umrah sebagainya, ada tarikh-tarikh dan ada pembimbing-pembimbing dia, termasuk saya pun ada dekat dalam tu. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dia memudahkan urusan ibadat kita, insyaAllah. Boleh berjumpa dengan sahabat saya Syah dekat luar sana, dia buka kaunter, insyaAllah. Dan seperti biasa juga, kaunter wakaf kita masih berjalan. Untuk makluman tuan-tuan, kompleks Islam kita ni telah fully utilized dah. Jadi setahun lah, saya ingat setahun. Kita buat dulu majlis pelancaran, majlis pecah tanah oleh Tok Guru Haji Saleh, Allahyarham, pada 31 bulan 5. Jadi lah ni setahun 5 bulan. Alhamdulillah dah fully utilized. Kita dah warga mas pun dah pindah masuk. Dah ada pengajian warga mas subuh pukul 9.30, pukul 11, selepas zuhur, selepas maghrib, Isnin sampai Jumaat, setiap hari Isnin Jumaat. Kemudian Musalli Sayyidina Muhammad, pra-tahfiz kita di situ dah ada 60 student. Tahfiz yang tempat lama sudah pun berpindah ke tempat baru. Kalau tuan-tuan pergi tengok tempat tu dah meriah dah. Walaupun tak siap lagi. Masjid kita masih belum siap lagi, kita hanya boleh pakai bahagian belakang je, depan tak siap lagi. Belum ceiling tak pasang lagi, lantai pun belum letak kapet pun semua lagi lah. Musalli ala sayyidina Muhammad, rumah warga mas pun tak siap lagi, depa duduk tu pun tak apa siap lagi. Bangunan-bangunan yang duduk ada tu semua tak siap lagi, tapi kita dah guna dah. Pasal apa? Sebab saya beritahu untuk mengimarahkan itu lebih utama daripada menyempurnakan. Nak imarah tu bagi jalan tu, bagi pahala sampai kepada orang yang wakaf dulu. Yang lain kita akan buat pelan-pelan, insya-Allah. Tuan-tuan, untuk sempurnakan yang tu, saya masih mengharapkan kepada dana Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, Allah bagi kepada tuan-tuan kebajikan, Allah bagi kepada tuan-tuan masa ganjaran pahala yang berlipat kali ganda atas benda-benda yang tuan-tuan duk bagi dulu ni, insya-Allah. Saya memegang amanah dan saya akan cuba untuk bagi yang terbaik pada tuan-tuan sebagai pewakaf, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.